sejauh, tapi kita gerak maju langkah demi langkah. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share dengan tuan-puan harga-harga buku teknikal analisis yang sebahagiannya ada di ofis saya. Sebab ada yang cakap buku saya ni, buku panduan lengkap pelaburan saham yang berharga RM69 ni mahal. Ada yang cakap buku candlestick petunjuk dagangan saya ni mahal, RM169 mahal. Jadi boleh tak saya nak kongsi hari ini harga buku-buku teknikal analisis ataupun perdagangan yang saya ada, supaya anda boleh buat comparison lah kan. Dan tak adalah cakap buku saya ni yang paling terbaik apa semua, cumanya kita buat comparison harga, and at the same time saya nak review sikit lah buku-buku yang saya ada di pejabat ni. Ya, okey, jom kita tengok satu persatu secara ringkas lah. Yang ni macam ni, ini adalah buku behavioral finance lah. Dia cerita pasal macam mana kita ni nak detect kita ni jenis pelabur yang macam mana. So buku ni saya dah lama beli, saya rasa dalam RM200 Malaysia kot, sebab saya beli dekat Amazon. Buku ni lama sangat dah. Dia cerita pasal macam ni kita nak tahu kita ni jenis trader apa. So ini mungkin 200 lebih, saya dah tak ingat. Buku ini tak mahal sangat, saya rasa below 100 buku ni. Buku Jesse Livermore. Buku ni buku wajib lah kalau siapa yang bercita-cita nak jadi scalper, nak jadi day trader. Buku ni wajib ada. Buku ni pasal Jesse Livermore, dia cerita pasal pivot, dia cerita pasal kehidupan Jesse Livermore, salah seorang trader yang paling orang panggil legendary lah dalam sejarah trading dunia ni, di mana ditukarkan nilai hanya beberapa puluh ribu kepada berapa ratus juta dalam masa yang singkat. Bila dia short cotton pada 1929, kata silap saya. So yes, buku wajib untuk trader juga. Market Wizard ni cerita lah, memang one of the best book of all time, yang memang kita as a trader ni, saya rasa dia buku wajib juga. Kalau you tak boleh cakap you are trader if you don't read this book yet. Sebab dia cerita macam mana trader-trader all over the world dulu di interview. Dia cerita macam mana dia orang buat risk management dan sebagainya. Buku seterusnya, buku How to Spot the Next Starbucks bla 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 bla. Ini adalah buku for investor. Buku ni harga dia RM84 buku ni. So it's a good book, tapi agak shallow dia punya cara apa ya, baca dia tu slow sikit lah. Penceritaan dia tu okey, tapi it's a good book. It's a good book untuk orang yang nak invest. Okay, ni adalah buku, ni my favourite one, buku Behavioral Finance and Your Portfolio. Sebab saya memang minat Behavioral Finance. Buku ni tak mahal sangat juga, baru RM88 harga dia. Buku ni cerita pasal bias-bias yang ada kat dalam kita punya diri. As a manusia, kita manusia ni kita ada bias kita bila kita nak trade, bila kita nak buat keputusan, decision making process kita. Sebab kita manusia biasa, kita ada rasa sayang, kita ada rasa marah, kita ada rasa takut. So Behavioral Finance ni dia cerita macam mana kita nak manage kita punya sikap diri dan bias yang dah sedia ada dalam diri dengan kita punya portfolio. Kita nak saham apa yang sesuai, instrumen apa yang sesuai. Buku ni. So Trade Like a Shark, yang ni saya beli dekat Kinokuniya. Ni pun tak mahal sangat, harga dia baru $117 yang ni. It's a buku yang saya rasa dia cerita pasal macam mana you nak be sharp. You nak bukan sharp, tajam. You nak tajam in you punya decision making. And dia cerita lah macam-macam benda. Tapi basic book pun sebenarnya. Basic book pun dah $117. Ni basic lah, pada saya basic, very basic. Tapi it's a good reading. Seterusnya, yang ni dah masuk kepada buku-buku technical analysis, tuan-puan. Okey, buku technical analysis ni High Probability Trading Strategy oleh Robert C. Miner. Buku ni dia cerita pasal macam mana kita nak tingkatkan kita punya probability bila kita nak buat a trading setup. Tak kisahlah korang nak pakai moving average, crossover ke, Ichimoku ke,
parabolic SARS ke Bollinger Band ke apa ke, tapi how to make your setup trading strategy tu jadi lebih tinggi dia punya probability to win tu. So buku ini berharga. High Probability Trading Strategy, buku ini saya beli kat Kino, ada yang saya beli kat Amazon, ada yang saya beli kat Kino, ada yang saya beli banyak-banyak tempat lah. So yang ni Kino harga dia RM284 ringgit. Buku ni. Buku ni dah start masuk teknik analisis dah. Okey. RM284 satu biji hardcover. Seterusnya buku Behavioral Technical Analysis oleh Paul A. Azzopardi. Buku ini soft cover, lebih kurang 200 lebih muka surat. Behavioral Technical Analysis. Saya ni memang peminat behavioral finance. At the same time saya memang suka technical analysis. Jadi buku ni is a complement of the book, dua-dua lah, dua-dua jenis tajuk yang saya minat. So buku ini soft cover ini bernilai RM190. Okey, sebelum saya meneruskan ke next ni semua buku teknik analisis. Next ni. Kalau anda ni jenis pergi dapatkan yang percuma, yang dekat Telegram ke, yang percuma pergi ambil yang orang lain ke secara percuma, yang tak nak bayar untuk buku, saya rasa anda better skip video ni. Sebab saya menghargai orang lain punya usaha untuk menulis, orang lain punya kajian untuk menulis. Sebab saya bukan pencuri hak orang lain. Jadi kalau anda suka yang percuma-percuma tu, tolong skip video ni. Sebab saya nak cerita pada orang yang betul menghargai ilmu, yang membeli buku dengan cara yang betul. Walau kalau anda beli guna Kindle ke, it's okay lah. Tapi bukannya dengan cara mencuri yang tak ori. Okey. Seterusnya buku yang ni saya dapatkan terus daripada dia punya author waktu saya jadi speaker IFTA pada tahun 2018. Dia punya author datang ke KL untuk jadi salah seorang speaker bersama-sama saya waktu tu. So dia hanya bawa 5 buku dan kita orang sama-sama berlari nak dapatkan dia punya tanda tangan waktu tu. Ni ada tanda tangan dia. Buku ini bernilai, dia tak ada tulis, tapi buku ini bernilai RM200. Buku ini tak tebal, hardcover. Tapi buku ni dia lebih objektif. Kalau siapa yang jenis trader ke apa ke, dia memang jenis yang suka something yang subjektif. Macam Elliott Wave, Grant, Wyckoff, subjektif, more subjektif in term of the interpretation. Yang ni dia cerita spiral calendar. Kita dah baca, cerita pasal dia cat-cat apa semua. Tapi dia more on subjektif punya prediction. Di mana kita akan tengok dunia ni dalam bentuk natural dia apa benda. So buku ini berharga RM200. Nak tahu biasanya boleh baca sendiri Okey. Buku seterusnya adalah buku teknikal. Yang ni kita panggil dia buku dua-dua ni. Ini adalah, setahun dah nampak ke tak? Kejap saya alihkan sikit buku ni. Okey, setahun nampak ke tak? Okey, nampak dah sekarang. Ini kita panggil buku textbook. Buku teks untuk sesiapa yang nak dapatkan certified analyst ke apa ke. Ini adalah antara buku yang kita panggil dia buku teks. So dua-dua buku ni dia berharga RM300 ke RM500, bergantung kat mana anda dapat lah. Ada yang jual second hand, ada yang jual first hand. Tapi first hand RM300 lebih. Ada RM300 lebih untuk sebiji buku ni. Yang ni dah lunyai dah buku ni. Saya dah katam ni buku ni. Setiap satunya bernilai RM300 ke RM500 untuk satu buku technical analysis. Yang ni dia lebih detail. Yang ni dia lebih, orang panggil broad. Semua ada, dia cover daripada prinsip sampai ke support resistance, sampai ke trading, money management, trading setup, ada cover kat sini ni, dua buku ni. Okey. Buku seterusnya daripada Robert D. Edwards, John Magee, W.H.C. Bassety, buku Technical Analysis of Stock Trends. Jadi sesiapa yang memang nak study pasal the strength of the trend, pasal the weakness of the trend, the trends lah overall, memang nak betul-betul
faham pasal trends at its best, sebab kita punya principle of technical analysis kan memang 3. History, big star, market discount, everything. And the third one, price move in trends. Ada 3 trends. Okay, ada 3 jenis trend. So kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita nak detect betul-betul what is the trend yang paling bagus, macam mana dia punya slope dan sebagainya. This is the book. Okay, buku ini antara yang termahal lah yang saya ada. Berharga RM634. Buku RM134, 49 sen. 134 lah kiranya. Buku ini 634 untuk dapatkan sebiji buku ini dan membacanya dan memahaminya. And dia adalah tak berkala lah. Ni, tak berkala. Memang putih hitam je cerita buku ni. And kalau kau nak khatamkan buku ni, dia akan mengambil masa yang agak lama sebab penulisan dia agak orang panggil kering, dry. So it's good to have kalau korang memang nak jadi certified chartist buku ni. Tapi kalau korang rasa sekadar nak jadi trader swing ke apa, sangat sangat banyak menghabiskan masa lah nak habiskan buku ni. Tapi kalau korang berjaya habiskan, saya bagi tabik spring. Bagi tabik spring 3 kali. 1, 2, 3. Kalau korang berjaya habis buku ni lah. Buku ni susah nak habiskan, tapi dia punya knowledge memang very powerful. Korang akan faham the trend. Faham tak? Trend. Macam mana rupa trend dalam banyak bentuk. Macam mana kalau rupa dia gini, berdasarkan sejarah, berapa banyak kali jadi. Yes, this is the book. The next book, buku seterusnya. Buku ini daripada Constant Brown. Saya bercakap di pentas iftar pada tahun 2018 bersama-sama beliau. Dia adalah CMT holder. Kalau tak salah saya CMT holder. Dia adalah orang panggil legendary lah dalam pasaran ni. Dia lah legendarinya. Dia perempuan. Dalam waktu saya bercakap kat iftar tu, hanya 4 orang perempuan. 1 daripada US, dia. Seorang daripada Australia, seorang daripada Jepun, Miyoko, dan saya. Satu-satunya daripada Malaysia. And dia keluarkan buku ini. Ini harga dia 260. Okay, dia cerita pasal trading professional. Dia ceritakan macam mana kita nak gunakan beberapa jenis oscillator, beberapa jenis indicator, and macam mana trend tu terjadi. Buku ni dia cerita pasal formula dan sebagainya lah. So buku ni pun best. Tapi kalau korang nak habis baca, kalau tadi saya bagi 3 spring kan, ni tak, saya bagi korang 5 spring. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kalau korang habis baca buku ni lagi tak tebal lah berbanding buku tadi, tetapi dia lagi complicated. Sebab dia cerita the formula of the indicator and oscillator. Kalau korang baca chart lah yang ni buku ni. Okay, dan yang terakhir, last but not least untuk video kali ini, sebab saya nak kongsi kat anda semua, adalah ni, saya rasa the father of all books in technical analysis. Buku ni tebal ni. Buku ni soft copy Buku ni harga dia 489. Buku ni walaupun dia tebal, dia lagi murah lah berbanding buku yang tadi ni. Buku ni tadi 600 lebih kan. Buku yang lagi murah sikit, 400 lebih. Tapi ini The Handbook of Technical Analysis oleh Mark Andrew ni orang Malaysia Orang Malaysia. Dia ni orang Malaysia. Adalah saya rasa ayahanda kepada semua buku technical analysis. Dalam ni, kalau anda berjaya habiskan baca dan khatamkan, insyaAllah anda boleh menjawab CMT dan menjadi certified chartist dengan mudah. Setakat chart yang anda tengok sebelah ni, tengok 5 minit pun dah boleh study dah agak dah berapa the next will be. Apa jadi. Sebab dalam buku ni dia cerita start pada awal, the philosophy of technical analysis yang lebih detail berbanding buku-buku tadi tu. Dia akan cerita pasal the type of technical analysis, daripada statistical analysis, daripada traditional analysis, kepada sentiment analysis, kepada behavioral analysis, kepada type of analysis, kepada semua jenis trend yang anda boleh possibly thinking, boleh fikir tu, dia akan ada kat dalam ni. Elliott Wave,
segala jenis oscillator, teknik analisis yang anda boleh fikirkan dalam kepala otak, daripada RSI, MACD, Arun, ADX, segalanya, ataupun on indicator yang ada, daripada Bollinger, Moving Average, Ichimoku, segala jenis carta, candlestick, Heikin Ashi, Kagi, semua ada lah ni. Semua kebanyakannya ada. So, itu sahajalah perkongsian saya. Jadi, buku-buku teknik analisis ni mahal. Sebab bila kita nak tulis tu susah lah. Sebab saya juga adalah seorang penulis. Dan saya adalah seorang penulis. Saya dah tulis 3 buah biji buku yang fizikal, dan 1 buah e-book, iaitu By Today's Tomorrow, yang lebih yang lebih simple lah. Okey, buku pertama saya yang ni dah update Dulu dia punya muka surat ni warna putih. Sekarang jadi warna hitam. Dia adalah berkala, berwarna sepenuhnya buku ni, and dia dalam bahasa Melayu. Kalau korang rasa korang tak nak baca segala jenis buku-buku tadi tu, saya dah simplified kan. Saya dah mudahkan. Pertamanya jadikan dia dalam bahasa Melayu. Yang keduanya, saya pilih apa yang penting sahaja. Sebab anda tak nak jadi chartis, anda tak nak jadi professional chartis, anda hanya nak jadi trader yang buat duit daripada rumah. Cukup ke baca buku ni, puan? Candlestick petunjuk dagangan cukup. Tapi saya harapkan satu lagi buku yang bakal keluar tak lama lagi. Saya tak nak beritahu nama dia, nama rahsia. Yang tu kalau anda satu hari nanti saya keluarkan, tolong beli. Sebab itu adalah komplimen daripada buku yang ni, Technical Analysis of Stock Trend ni. Yang buku yang tadi yang harga RM600 lebih itu. Kalau anda tak nak baca lah, tak nak baca buku tu kan. Tapi yang ni untuk permulaan, untuk setakat nak jadi swing trader, memang kena ada. Untuk yang nak membaca dalam bahasa Melayu. Sebab kita dah beritahu dah kat dalam ni, candle apa, nak guna oscillator apa, nak guna indikator apa. Dan buku ni, kedua-duanya, kalau anda beli combo, tak sampai 10% pun daripada buku-buku ni. And in fact ya tuan-tuan, ni hanyalah sebahagian daripada yang saya ada buku. Tak sampai 10% pun. Sebab kalau anda nak baca yang lebih, nak lebih komprehensif, anda kena go to yang beberapa jenis genre lagi. Sebagai contoh, Stock Market Crash, ada buku lain. Kita ada buku daripada adalah beberapa lagi futures, how the futures work, macam mana masa depan bergerak. Bila anda ada beberapa pandangan dari segi beberapa sudut, genre lain, politik. Sebab saya perlu baca politik juga. Anda kena baca buku sejarah untuk anda faham beberapa benda lagi tu, macam Homo sapiens dan sebagainya itu. Yang tu baru anda boleh faham untuk menulis daripada segi yang ini. Macam tu. Dan on top of that, bukan setakat buku sahaja, kita kena ada pengalaman trade. Pengalaman trade maksudnya apa? Yalah, kita kena merasa rugi, kita kena merasa untung, kita kena merasa macam mana kita boleh grow daripada duit daripada sikit ke beberapa jumlah, baru kita boleh cerita pengalaman tu. And pengalaman tu pula tak ambil masa yang sekejap. Mungkin tak ambil masa setahun tuan-puan, dia ambil masa hampir 10 tahun untuk go through fasa yang tiba-tiba minyak jatuh, yang tiba-tiba COVID terjadi. Yang ada kena lalu macam benda tu semua, baru kita boleh faham macam mana benda tu boleh bergerak secara keseluruhan. And saya dah simplify lah dalam buku-buku ni. Dia tak tebal. Sebab saya dah mudahkan supaya anda tak perlulah nak jadi macam saya, baca semua benda ni kan. Tak perlu nak jadi yang panggil bookworms. So, kalau jika ada berminat dapatkan 2 buah buku saya ni, yang saya tulis ni, boleh dapatkan di www.ideasaham.my. Okay. So, terima kasih kerana menonton video ini. Kita berjumpa di mana-mana, di seminar saya ke, di mana-mana ke. Ingat, nak melabur saham, cari tim idea saham yang berada di seluruh negara ni. Kita ada, kita buat saham, kita buat futures, dan kita ada satu produk private mandate yang dinamakan Batik Fractal, di mana membantu anda untuk memulakan pelaburan dengan cara yang betul. Ingat, jangan letak duit anda kat scammer. See you. Bye.
sejauh, tapi kita gerak maju langkah